orang talam ni kena cakap kalimah. Mafhum kalimah ni. Lepas dah makan baru boleh masuk suap. Okey, awak cakap la ilaha illallah Allah maha kuasa manullah langsung, tak ada kuasa ubat, tak ada kuasa Allah hidupkan, Allah mematikan. Okey, makan. Orang yang nombor 2 pula, nombor 3, nombor 4 sampai habis makanan kat talam. Sebab dia kata apa? Hari ni kita makan pun dengan kalimah la ilaha illallah. Makan bukan saja makan, masuk dengan nur kalimah masuk. Sabar-sabar. Cakap kalimah Allah. Kalau duduk dengan dia ni, kalau naik kereta ke bagaimana, itu je cakap. Dia habis cakap, suruh kita cakap. Kita habis cakap. Jadi mana syaitan tak kepanasan, sahabat-sahabat? Syaitan kepanasan. Kita yang duduk dengan dia pun rasa panas. Pasal apa? Syaitan dalam diri kita ni panas. Apa benda? Tak ada benda ke? Hari ni bayangkan ni sahabat, benda-benda yang laruh ni, Allahu Akbar. Memang mulut ni punya suka nak cakap kan. Benda sia-sia, benda yang tak ada kaitan dengan Allah Rasul kan. Tapi kalau nak cakap kalimah ni, Allah. Kalau cakap sekali dua tak apalah, ni nak ulang. Allahu Akbar. Ibarat macam itulah.